Saya Ayu. Di Jementah, setiap pagi bermula dengan penuh harapan. Dan tanggungjawab kami adalah memastikan kehidupan seperti ini menjadi lebih baik, sedikit demi sedikit. Selama ini, setiap kali kami turun padang, dari satu kedai ke satu kedai, kami dengar rungutan dan keluhan mereka. Namun, mereka tetap tabahkan hati dan teruskan perniagaan mereka dengan penuh semangat. Kami faham, ekonomi Jementah ini bukan bergantung kepada syarikat besar semata-mata, tetapi pada peniaga kecil yang bekerja keras setiap hari. Kami pergi ke setiap sudut. Kami promotkan makanan tempatan, tempat kita dan cerita kita. Bila satu tempat mula dikenali, orang akan mula datang. Itulah masa peluang pun datang bersama. Selama ini, kami tidak tunggu durian runtuh. Kami buka jalan sendiri melalui kerjasama dan sokongan dari pelbagai agensi kementerian dan juga kerajaan persekutuan. Kami telah mengaktifkan semula segamat Inland Port. Bila ETS sampai ke segamat, Jementah juga dapat manfaat besar. Satu, laluan kereta api bukan saja sambung bandar dengan bandar, tapi sambung peluang pekerjaan, peluang pelaburan dan masa depan anak muda kita. Bila segamat berkembang, Jementah pun akan terus bangkit bersama. Apa yang saya mahu, lebih banyak peluang kerja di sini. Biarlah pembangunan ini dirasai semua orang segamat. 4 tahun ini bukan perjalanan saya seorang, tapi perjalanan kita bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan anda. Saya akan terus berkhidmat dengan penuh ikhlas demi Jementah, demi masa depan kita, demi anak muda kita.